Antara fenomena yang sedih selama 10 tahun saya praktis dekat Malaysia ni adalah fenomena yang pesakit-pesakit yang mengalami kencing manis, darah tinggi, gout, rosak buah pinggang, kena serangan jantung dan strok. Umur sangat muda, 30, 40, 50 tahun. Ramai macam tu. Yang datang melawat dia dekat ICU adalah mak bapak diorang. Kadang-kadang datuk dengan nenek diorang. So what we have seen is that the current generation are so unhealthy. Anak-anak mengalami penyakit-penyakit kronik, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, kencing manis sebelum ataupun lari teruk daripada mak bapak diorang. So the current generation, diorang ni tengah mengalami keilatan daripada penyakit-penyakit kronik lebih awal, jauh sebelum mak bapak diorang yang sakit. Biasanya anak-anak yang pergi ziarah mak bapak sakit dekat ICU, apa yang saya nampak hari ni, mak bapak mungkin sihat, tapi anak-anak diorang ada penyakit kronik. Bukan sebab keturunan, tak boleh blame genetik. Bukti dia, kalau kau tengok budak-budak sekolah sekarang, ramai yang overweight, ramai budak-budak darjah 5, darjah 6 nampak gemuk-gemuk. Masa aku sekolah rendah kat Pahang, jarang nampak budak-budak yang terlalu overweight. But within 20 to 30 years, within the same generation, we have seen complete change. Too much of a soft drink, too much fast food, makan tak jaga, availability of fast food, makanan benda-benda manis adalah antara punca masyarakat sekarang, generasi sekarang sakit, kena penyakit kronik sebelum mak bapak dia sakit. Cuba korang komen, why do you think that is? Adakah benda ni sebab pemakanan? Adakah kurang exercise? Adakah sebab pollution, kualiti udara? Adakah stres kerja, spending too much time driving to work? What do you think? Aku nak korang komen benda ni.